Satu. Oh, adik sedap coklat. Ambil adik, nak ambil kocat ni? Nak. Ni. Ui, apa ni? Kad gold ke ni? Alamak. Ui, abang dari mana ni? Ni daripada mana? Ui, kita temu jodoh dengan abang ni. Sebiasa dulu masa pergi Bekut lalu lalang. Masa bujang-bujang naik espai. War sana. Kan. Komboy kan. Motor ke bos? Sul, naik espai boleh lah. So, gang pukul 2 pagi. Meski Allah punya gudang Bojang buka 24 jam. Lagi nak raya ni. Masih sempat delivery untuk acik-acik. Oh, supaya mana ni? Jam pukul 2 lah, 2 pagi. So, Bojang pun open online. Oh ni, tengok ni. Ini production baru geng, P1. Sofa boleh lompat. Ini sofa boleh lompat. Nampak biasa. Datang luar biasa. Sebab macam ni Bojang ada je yang bawah 5,000. Boleh pilih nak yang mana satu. Tak ada masalah. Ini gudang Bojang barang banyak. So boleh pilih nak kualiti macam mana. Uish, ini pun sold RM38,999. Cik Zila JB. Pelik kan? Sedangkan design tu ada yang 45,000 tapi customer beli juga yang berkualiti. Sebab tu Bojang wujud dekat sini untuk acik-acik. Adakan apa harga dan jenis macam mana pun yang acik-acik nak. Itulah tugas Bosijan wujud. Oh, depan sana acik-acik tengok ni. Tengok ada stiker petak. Sold nampak. RM6,999.